Nama diberi Dr. Zaidi bin Abdul Razak. Saya berasal daripada Kuantan. Berumur 42 tahun dan bertugas sebagai pensyarah. Pada hari ini, pada pagi ini, saya menjalani penilaian amali di INSEP dengan menduduki penilaian amali di bawah pengiktirafan pencapaian terdahulu. Alhamdulillah, hari ini saya bersama rakan-rakan saya berjaya lulus terampil. Alhamdulillah, dan memperoleh SKM tahap 3. Di INSEP ni, kemudahan yang disediakan, diuruskan kaki tangan yang berpengalaman. Saya percaya ini adalah satu ruang-ruang yang terbaik kepada di luar sana yang punya kelayakan sehingga PhD, berminat berfikir untuk mendapatkan kelayakan TVET. Saya percaya di luar sana sangat dan ramai yang berpengalaman. Jadi, datanglah ke INSEP untuk kita perolehi kejayaan TVET di masa hadapan.